Tahukah anda, apabila anda menjadi seorang usahawan, ada satu perkara penting yang anda kena tahu. Anda perlu declare cukai setiap tahun. Sebagai contoh, anda melakukan bisnes perniagaan pada tahun 2024. Anda kena declare semua pendapatan anda pada tahun 2025. Bila nak kena declare? Kita tengok jenis perniagaan anda dulu. Jika anda beroperasi secara enterprise, anda wajib declare sebelum 30 hari bulan 6. Manakala apabila anda beroperasi di bawah sendirian berhad, anda wajib declare 7 bulan selepas financial year end. Maknanya tamat tempoh perakaunan. Apa yang terjadi kalau anda tak declare cukai? Anda boleh didakwa di bawah Section 112, Section 1, di mana anda boleh kena denda sebanyak RM20,000 maksimum dan 6 bulan penjara disebabkan anda tidak menghantar borang yang tercukai. Namun apabila dengar saya punya video ni, anda pun tersedarlah dan anda terlewat untuk declare. Anda boleh dikenakan denda sebab lewat declare sebanyak 15% daripada jumlah cukai yang anda perlu bayar. Sebagai contoh, cukai yang anda kena bayar adalah sebanyak RM10,000, tetapi anda perlu membayar denda sebanyak RM1,500. Denda-denda ini akan meningkat setiap tahun. That means, tahun pertama anda kena bayar denda RM1,500. Anda tak declare juga. Lewat lagi, dah 2 tahun lewat. Anda kena bayar denda sebanyak 35% pada tahun berikutnya. Lewat lagi, anda denda itu akan dinaikkan lagi kepada 45%. Lewat lagi, denda itu akan dinaikkan kepada 60% dan denda itu boleh dinaikkan sehingga 300%. Dapat? Kalau anda suka video ini, boleh follow channel saya Bos Cukai. Cukai lancar, bisnes goyang tak gentar.